Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera teacher. Okey, alhamdulillah dan kami ucapkan terima kasih juga sebab teacher sudilah untuk meluangkan masa bersama-sama kami untuk hari ini. Dan kami ini mewakili Universiti Pendidikan Sultan Idris lah di bawah kursus insan guru profesional. Dan sesi berbual ini juga diadakan sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memahami dengan lebih mendalam tentang yang pertama sekali adalah kepribadian, kedua adalah nilai serta ciri profesionalisme seorang guru. Dan kami hargai sumbangan teacher lah untuk berada dalam temu bual ini kerana kami sangat-sangat mengharapkan pengalaman sebenar daripada seorang pendidik lah. Dan kami ni sebagai bakal guru, kami anggap ni peluang yang sangat-sangat baik lah untuk mendengar sendiri pandangan serta pengalaman daripada teacher lah sebagai seorang insan yang dah lama berkecimpung dalam bidang pendidikan ni. Dan kami percaya pengalaman sebenar ni yang memberi perspektif yang lebih luas lah berbanding teori yang kami belajar semata-mata. Okey, kami berharap untuk timba ilmu serta panduan lah daripada teacher, khususnya tentang pembentukan sasiah dan jati diri seorang guru profesional dalam untuk menghadapi cabaran lah dalam pendidikan masa kini dan akan datang lah untuk kami nanti. Dan dengan izin serta kerjasama daripada teacher, insyaAllah kita boleh mulakan sesi temu ramah ni. Okey. Silakan. Okey. Okey, teacher, yang pertama-tama sekali lah yang kami mahu dengarlah tentang latar belakang teacher sendiri serta pengalaman teacher sepanjang dalam bidang pendidikan ni. Boleh teacher kongsikan? Sebelum tu teacher nak tahu jugalah dari segi apa yang teacher akan inform ke ataupun teacher akan bagi tahu nanti memang akan digunakan 100% kepada ni lah untuk you punya projek ni. Ya, betul teacher. Okay, baik. So dari segi background teacher, teacher mulakan dengan nama penuh lah ya. Okay, nama penuh teacher Rizana binti Abdullah. Dan teacher tahun ni masuk 14 tahun lah dah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Dan teacher dulu belajar di UiTM, Bachelor in TESOL, dan sebaik saja habis tamat bachelor, teacher sempatlah jadi pensyarah di Terengganu selama setahun dan baru teacher join KPM lah. Dan bila join KPM terus ditawarkan untuk mengajar tingkatan 6. Okay, maksudnya first posting terus dapat mengajar form 6 sampailah hari ni lah. Teacher fokus on MUAT lah untuk teacher punya mata pelajaran yang diajar lah, English form 6. Dan teacher sendiri nak kata pengalaman tak banyak lah, tapi banyaklah terlibat dengan pengawasan exam dan sebagainya lah. Yang lain pun ada juga, cuma nak kata banyak pengalaman tak juga lah sebab baru 14 years kan. Dan teacher ada 3 orang anak. Okay, dan semuanya ada yang dah asal menengah dan juga yang berada di primary school. Masuk. Apa lagi yang perlu kita terangkan pasal background? Kami anggap ni satu, walaupun 14 tahun tapi kami anggap sangat lama lah. Dan tentu banyak yang teacher dapat kongsikan untuk kami lah hari ni. Dan seterusnya, Afiq,
ada soalan? Okay, teacher. Soalan yang seterusnya ialah apakah sebenarnya yang mendorong teacher Mic. Sorry teacher. Okey, soalan seterusnya ialah apakah sebenarnya yang mendorong teacher untuk memilih kerjaya menjadi seorang guru? Boleh teacher kongsikan kenapa teacher memilih kerjaya sebagai seorang pendidik? Pada awalnya, kalau orang tanya, kenapa jadi cikgu? Adakah secara kebetulan? Sebenarnya tidak. Sangat banyak Carolina. Kenapa keluar Carolina? Soalnya teacher tertekan tadi. Tak tahu tertekan apa. Tulis Carolina situ. Okey dah. Okey. Sebenarnya kalau orang tanya, kenapa jadi cikgu? Memang kebetulan ke? Sebab bila teacher tanya-tanya jugalah rakan-rakan yang lain, kenapa jadi cikgu juga kan? So dia kata sebabnya memang ada yang kata no choice, ada yang kata tak minat tapi terpaksa lah juga, ada yang kata tak apa, lepas ni boleh minat boleh dibentuk. Tapi bagi teacher, memang teacher dari kecil lagi lah, nak kata dari kecil lagi, memang kalau budak-budak dia main budak pondok kan, dia masak-masak tu teacher tak pernah. Kalau main mesti main jadi cikgu. Dan teacher lah jadi cikgu, yang cousin semua jadi anak murid. Itu dari kecil lah kita kata. So bila dah meningkat naik alam sekolah semua, and then encouraged by my mother lah. My mother dia kata, jadi cikgu lah dia kata sebab kita teacher punya grandfather cikgu juga. So dia kata jadi cikgu lah dia kata. So my mother pun mungkin macam sebab ada anak dia tak ada cikgu. Teacher dia only dia punya kids yang jadi cikgu. So dan masa tu mungkin mak ayah kita pun restu. So jalan tu mudah. Dapat offer bachelor in TESOL. You know, even my sister pun orang kata modern qualified lah dia tu, dia sebabnya dia dapat best student, STP semua. So my father pun encourage untuk jadi cikgu, tapi tak nak. That's why dia kata nak jadi cikgu ni dia kena orang yang memang dia minat. Dia tak boleh orang nak suruh, dia tak boleh orang lain request, tak boleh. Dia memang kita yang kena minat. So masa tu teacher dengan adik teacher sama-sama start buat degree. Dia masa dia apply dia kata tak nak lah, dia kata dia memang tak minat education. Teacher memang apply education, so memang rezeki dapat. Okay, dapat tu 4 years teacher spend masa untuk belajar. Lepas tu teacher buatlah practical di SMK Sultan Omar Dungun lah. Buat practical dalam 4 months ke, lupa dah, cerita lama, tahun 2010. Lepas tu terus posting. Zaman dulu, tak tahu sekarang lah kan, tapi dulu masa kita tunggu untuk posting, memang senang sangat dapat balik kampung. Dan kata kita punya address, kalau kata macam orang Kelantan, dapat Kelantan. Kalau orang tengah dapat Kelantan. Kalau TESOL lah, untuk ada kos tak tahu. Tapi memang teacher memang minat lah. Memang kalau Afiq dia tahulah macam teacher dia. Minat, suka. Sebab apa? Sebab kita rasa macam kita memang boleh orang kata apa, bagi sumbang bakti lah pada anak bangsa kan. Especially bila teacher dapat balik kampus sendiri, dapat mengajar anak-anak tempatan, dapat mengajar anak-anak saudara, anak-anak orang kampung, lagi suka. Itulah kuncinya. Memang minat lah. Terima kasih teacher. Itu merupakan satu ciri yang sangat penting untuk kami sebagai bakal guru yang akan menjadi guru pada masa akan datang. Okey, seterusnya ialah soalan yang bakal ditanya oleh kawan saya. Okey. Baik teacher. Teacher, pada pandangan teacher, apakah ciri peribadi yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya?
ciri peribadi ya. Okey, untuk guru-guru baru atau bakal guru lah, teacher nak beritahu rasanya kalau 14 years tu taklah sekejap juga kan untuk bagi nasihat pada adik-adik yang baru nak yang baru masuk jadi cikgu atau bakal guru macam you all ni. Dia kepribadian tu sikap lah kan. Sikap yang bagus adalah macam ni. Dengan student kita kena baik. Kita kena baik. Tapi tegas kena ada, tapi yang baik tu kita kena baik. Sebab dan satu lagi, bila kita nak mengajar, kita kena bersungguh dan bersemangat untuk mengajar. Sebab bila kita bersungguh-sungguh dan memang ada semangat nak mengajar, budak memang tahu. Dan bila budak nampak kita bersungguh, dia pun bersungguh. Jangan kita mengajar tu macam just masuk kelas, bagi nota, dia duduk. Rasanya itu memang budak pun nampak macam kita macam tak bersedia. Kita kena selalu bersedia dan kita kena bersemangat. Sebabnya bila budak dia tengok cikgu bersemangat, attend kelas, buat kelas, dah bagi nota, bagi lecture, memang budak akan tahu cikgu dia memang bersungguh-sungguh nak dia orang pandai dan nak mengajar. Kena baiklah dan juga kena bersungguh semangat untuk mengajar. Baik cikgu, terima kasih atas pandangan dari cikgu tu. InsyaAllah kami akan terapkan dalam diri kami untuk menjadi seorang guru yang profesional. Okay, soalan seterusnya. Ya. Yang teacher kongsikan tadi, maksudnya kepribadian sebagai seorang guru semasa berada di sekolah lah, dia berhadapan dengan anak-anak murid. Tapi apa pandangan teacher untuk seseorang ni, ciri kepribadian asas dalam diri mereka ni sebelum lagi mereka menjadi guru? Apa yang sebagai kami lah, sebagai bakal guru ni, apa yang perlu kami terapkan? Ciri kepribadian sebelum masuk ke alam pendidikan ni. Okey, bagi teacher lah, kepribadian yang kita kena ada sebelum kita ambil cikgu ni, kita kena bagi teacher lah yang teacher tak tahulah diri orang lain macam mana, tapi diri teacher sendiri, kita kena jadi seorang penyayang. Kita kena suka dengan budak-budak, dengan pelajar, sebab kerana esok bila kita posting, so the students lah yang kita akan adapt hari-hari. Kita kena jadi penyayang dan memang kita memang nak mengajar. Kerana bagi teacher kalau macam tak ada sikap penyayang dan rasa kasih pada kanak-kanak atau budak-budak, dia nilai tu dia takkan berapa nak diterapkan sangat lah bila kita dapat posting sesuatu nanti. Tapi itu apa yang berlaku pada diri teacher, kita kena hubungan tu dengan pelajar akan terjaga lah. Tetapi dalam kita punya sikap penyayang, baik, kena ada ketegasan juga. Kadang-kadang budak ni dia akan nampak over kan, cikgu tu macam tu, dia akan rasa hormat tu dia akan lari. Cuma walaupun kita dalam kita nak ketegasan tu, tetap kita kena ada sikap penyayang, kena ada. Macam teacher dulu, walaupun tak posting lagi, tapi kita suka surrounding kita ni dengan budak-budak. Dan kalau macam contoh sendiri, anak-anak saudara ataupun cousins yang budak-budak, kalau macam diorang ada masalah dalam study, memang diorang akan datang rumah teacher lah, jumpa dengan my mother, sebab nak suruh I ajar apa-apalah. Ajar memang daripada zaman sekolah lagi, cousin dengan kawan-kawan suka datang rumah ni untuk belajar. Dan teacher akan jadi mentor diorang. So teacher macam tak kisah, sukalah macam tu. Tak kisah. Okey teacher. Soalan seterusnya ialah, pada pandangan teacher, apakah yang teacher rasa nilai atau sikap yang perlu disemai dalam diri seorang guru
Contohnya bagi kami untuk yang bakal menjadi guru pada masa akan datang untuk membentuk seseorang guru yang unggul. Okey. Nak jadi guru yang unggul ni bukan senang. Kadang-kadang ada macam setengah orang dia jadi guru tu sebab dia just nak datang sekolah, nak balik. Tapi kita pentingkan kualiti apa yang kita buat pada budak untuk diorang ni esok jadi guru yang unggul kalau dia memang ada cikgu lah. Okay, to me lah, kalau macam you all, mesti you all akan posting esok nanti. Jadi cikgu nak pesan, jadi cikgu ni bukan semata-mata apa yang kita baca dalam buku. Okay, you guys pun kenalah top up ilmu, kena banyak attend course, contoh macam you all option apa? Option special education kan? Okay, pasal esok bila jadi cikgu, you all kena top up ilmu lah, kena knowledgeable. Sebab dia memang macam tu, cikgu dia kena sentiasa top up ilmu, jangan sekadar puas hati dengan apa yang awak ada masa tu je. Kena sentiasa update ilmu tu untuk sampai kepada pelajar. Memang bagi teacher kalau dapat jadi cikgu macam ni sangat bagus sebab budak-budak dia tahu cikgu tu banyak ilmu ke tidak. Memang betul tak nafi bila cikgu mesti ada ilmu yang banyak, tapi ilmu ni kita kena update selalu. Because sekarang kan advancements of technology kan macam-macam kan. Contohnya macam you all tak pandai nak guna internet ke ni, contohnya ni senior teachers umur 50s kan, dia macam dia macam techno savvy lah, dia macam internet ni dia macam tak berapa nak boleh sangat. So bagi teacher kena biar tahulah juga ilmu nak guna internet semua tu. Macam tadi teacher terkira juga nak cari Google Meet. Tahu tapi dia tak guna kan. Mana-mana nak cari. So bagi teacher nak jadi guru yang unggul, dia kena tahu semualah aspek. Yang paling penting ilmu kena selalu update. Sebab apa? Setiap tahun dia akan lain dan biar kena ada orang kata kemajuan lah. Sebab bila you all mengajar, kita akan ajar benda lagi advance seiring dengan kita punya seniority kita. Semakin meningkat tahun, kita akan semakin senior. Takkan kita nak ilmu yang sama je kita ajar. Kena sentiasa ada penambahan ilmu. Jangan hanya sekadar base pada buku saja. Okey, baik teacher. Kami akan jadikan apa yang teacher nasihat itu sebagai panduan kepada kami sebagai bakal guru yang akan datang. Okay, baik teacher. Soalan seterusnya, pada pandangan teacher, apakah sikap yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Sikap yang tak perlu ada. Okey, nanti kamu semua akan jadi cikgu. Kalau boleh hindarilah dalam kita mengajar budak-budak ni, jangan ada favoritism. Okay, kalau boleh biar layan budak semua sama. Biar pelajar dapat equal benefit daripada kita. Jangan ada favoritism lah. Contohnya budak yang kita suka, budak yang rapat, budak yang apa. So kita akan bagi lebih ilmu ataupun lebih perhatian pada pelajar ni. Jangan buat macam tu. Semua kan dapat layanan sama juga. Okay, jangan ada lagi. Kalau boleh, memang sepatutnya lah kita dah jadi cikgu bagi kita lah. Kelas jangan skip. Sebab yelah bila kita diberi mandat jadi cikgu, kalau orang lain dia kerja di office, dia ada kerja dia dekat meja, tapi kita duduk meja sekejap je, banyak duduk kat kelas sana kelas ni, tapi jangan skip. Unless kalau you all memang ada reason meeting bagi kerja pada budak. Jangan biarkan budak-budak ni tak ada cikgu. Dan jangan ada rasa malas. Okay, sebab tu dia kata tadi,
budak dia boleh tahu cikgu tu mengajar bersungguh ke tidak. Sebab bagi teacher sendiri, kalau kita nak suruh budak bersungguh, kita yang kena bersungguh dulu. Sebab budak dia kena tahu cikgu bersungguh ke tidak mengajar dia. Okay. So kalau boleh, nanti saya bila jadi cikgu, jangan malas lah. Okay. Jangan malas. Kena buatlah. Dia sebenarnya bila jadi cikgu ni bukan hanya mengajar je, kita banyak kerja lain juga di sekolah. Tapi kita punya core business kita adalah mengajar. So kena mengajar lah, jangan malas. Dan jangan layan budak tidak sama rata. Semua kan ada equal opportunity untuk dapat benefit dari kita cikgu. Elakkanlah. Okay. Okey, baik cikgu. Terima kasih. InsyaAllah kami akan hindarkan sikap-sikap yang boleh menjejaskan profesion seorang guru. Baik, teacher. Okay, seterusnya lah. Teacher dah melihat mungkin guru-guru baru hari ini ataupun guru-guru praktikal yang teacher lihat, mungkin ada sesuatu yang teacher harapkan daripada mereka untuk mereka ubah daripada sasiah diri mereka sendiri sebagai pendidik, ataupun harapan teacher untuk apa yang mereka boleh perbaiki daripada dari sudut sebagai pendidik yang sedia ada lah maksudnya. Maksudnya apa yang teacher harap mereka boleh perbaiki untuk pengajaran mereka lah. Okay. Teacher tak tahu sekolah lain macam mana, tapi sekolah teacher pun ramai lah kawan yang datang buat practical. Memang ramai. Daripada UPSI, UKM, UUM, ramai lah yang datang buat practical. Cuma macam kami di Form 6 ni tak ada sangatlah budak yang datang untuk tak ada budak yang datang untuk practical mengajar Form 6. Tetapi dari orang kata teacher melihat secara random, okay, dari segi sikap lah, dari segi pengajaran, teacher tak dapat nak komen. Sebabnya ada orang ni ialah orang kata masih baru dan orang kata masih nak belajar lagi dan tak habis belajar pun lagi. Dari segi apa yang teacher harapkan, dari segi komen tu rasanya dah from aspect of their attitude tu macam okay. Dari segi berpakaian bagus. Maksudnya etika cikgu tu dah ada dah. Dia punya cara dia dress code dia dah ada. Memang ni ciri-ciri cikgu. Sikap pun bagus. Tetapi bagi teacher, yang teacher harapkan lah apa yang teacher nilai daripada jauh-jauh ni, yang teacher harapkan diorang kena dengan pelajar lah, okay. Hubungan tu kadang-kadang diorang ni tidak tegas lah, okay. Kita nampak lah sebab mungkin diorang masih baru lagi, tak tahu macam cara nak bertegas dengan budak-budak, okay. Kena ada sedikit ketegasan, especially bila kita mengajar kelas yang belakang. Sebenarnya bagi teacher sendirilah, kelas depan ke belakang ke dia tak ada masalah sebenarnya. Sebab dari segi layanan kita ni pelajar kena layan sama je semualah pelajar ni. Okay, tak kira lah di kelas depan ke belakang, cuma nanti bila you all berada dalam situasi guru dan ajar kelas yang belakang juga, ya kita fahamlah budak kelas belakang ni dia ada sikap dia suka main-main, dia nak jadi attention seeking kan. So kita kena tahu cara nak handle those students lah. Macam mana cara dia. Kadang-kadang budak-budak kelas belakang ni dia bukannya nakal sangat pun, tetapi dia macam nak tarik perhatian kita lah cikgu. Dan dia tak buat kerja, dia tak buat apa, dan dia banyak gurau. Tapi kita sebagai cikgu, kita kena tahu cara nak handle. Dan especially macam yang those yang come to our school untuk complete their practicum tu, dia kena kena ada ketegasan bila kita ajar these students. Sebabnya dia orang banyak main-main lah. Dia macam tidak berapa serius tu.
Itu je lah yang teacher harapkan. Dan segi lain semua bagus. Mengajar pun bagus. Okay? Itu saja. Okey teacher. Soalan yang terakhir dari kami ialah apakah nasihat daripada teacher yang boleh teacher kongsikan untuk kami sebagai bakal insan guru profesional dan juga bakal-bakal insan guru yang lain? Nasihat teacher untuk kami semua. Okay, macam ni lah nasihat. Dan kamu semua bakal posting, bakal buat cerita juga. Kena ingatlah segala benda yang pensyarah you all pesan masa kuliah tu kena guna pakai semuanya. Dan semua tu memang akan dibawa sampailah kita pencen nantilah you all. Ya, apa yang disampaikan ilmu ni pun guna pakai semua. Yang paling penting dengan bersyarah ataupun bekas cikgu kita ke apakah kena ni lah sentiasa kita kata tanya guru-guru senior lah kan, tanya macam mana, sebab orang yang berpengalaman ni kalau compare dengan kita ni yang tak ada lagi apa pengalaman, yang banyak sangat yang diorang boleh sampaikan, yang diorang boleh share dengan kita. Okay. Dan yang kedua, nanti you all akan isi borang posting semua kan. Okay. You all kena jadi yes man lah. Terimalah mana-mana dapat posting pun pergi dulu. Okay. Yang penting sekarang ni kita nak ajar budak. Nak ajar budak. Okay. So you all kena yes lah. Dapat posting mana pun yes dulu. Pergi dulu. Sebab kita punya pokok pangkalnya kita ni lah. Kita nak ajar manusia. Kita nak educate people kan. Yang ketiga, kena jadi guru yang baik lah. Baik tu bukan sampai kena cakap mana belajar. Baik. Maksudnya kita ni yang budak, kita tahu macam mana kita nak attract budak, macam mana. Tetapi tegasnya kena ada. Okay. Selain dari itu, okay, you all kena sentiasa, ini paling penting bagi teacher. You all kena sentiasa top up ilmu. Jangan hanya puas hati dengan apa yang you all dah ada. Caranya macam mana? Apa silibus yang kita nak ajar pelajar nanti? Kalau boleh kita lagi advance dari apa yang dalam silibus tu ada. Kita lagi, kena sentiasa lah cari knowledge. Itu sangat penting bagi teacher. Sebab bagi teacher, bila kita ada knowledge yang banyak untuk sampaikan pelajar, percayalah pelajar memang tahu. Cikgu tu ada knowledge. Memang budak akan tahu. Jadilah macam you all boleh jadi pemeriksa kertas nanti. Kalau nanti you all esok lah saya cikgu nanti. Sebab jadi pemeriksa ni untuk top up ilmu lah. Cari experience. Paling penting top up ilmu untuk pelajar. Sebab dia dah cakap kali tu. Okey, terima kasih teacher atas nasihat yang sangat bermakna itu. Okay, baik teacher. Sebelum kita akhiri sesi temu ramah kita pada hari ini, apakah yang ingin kata-kata yang ingin teacher kongsikan dalam sesi temu ramah ni? Kata-kata wisdom words ke? Okay. Kata-kata, okay. Jadilah seorang guru yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Sebabnya, teacher dapat rasa you all ni memang minat. Bukan orang kata secara kebetulan. You all memang minat untuk mengajar. So, bila Tuhan dah bagi peluang untuk jadi cikgu ni, guna sebaik mungkin. Jangan hanya take it for granted lah. Kena jadi cikgu yang bagus. Okay, bagus tu macam tadilah apa yang teacher dah terangkan, bagus lah tu. Itu guru yang bagus. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih atas kata-kata yang memberi impak yang mendalam kepada kami cikgu.
Baiklah teacher, seperti yang teacher sebutkan tadi, kita sebaik-baiknya mengambil peluang lah. Maksudnya apa yang peluang yang dah dihidangkan kepada kami ni perlu dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Dan insyaAllah itulah kata-kata yang kami akan sematkan lah, sehinggalah kami dapat bergelar jadi cikgu dan sepanjang pengajaran kami nanti insyaAllah. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi ini, kami merakamkan setiga-tiga penghargaan lah dan ucapan terima kasih kepada teacher atas kesudian untuk berkongsi masa, pengalaman serta pandangan yang amat-amat bernilai untuk kami. Semoga segala perkongsian teacher, pandangan dan nasihat bukan sahaja untuk menambah pengetahuan kami, malah untuk membuka mata dan minda kami tentang realiti sebenar dunia perguruan. Dan insyaAllah kami akan sedarlah betapa besarnya tanggungjawab yang perlu kami pikul nanti sebagai seorang guru, dan diharapkan inilah akan menjadi panduan untuk membentuk kepribadian kami serta profesionalisme sebagai bakal pendidik insyaAllah. Dan Bagus. kami InsyaAllah amat semua boleh. menghargai dia. Cik. Dan kami menghargailah insyaAllah. Kami menghargai keikhlasan teacher untuk berkongsi pengalaman ni. Sangat-sangat berharga bagi kami sebagai generasi guru yang akan datang. Semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan menjadi bekal yang berguna untuk kami melangkah ke alam profesion perguruan nanti. Akhir kata daripada kami semua, terima kasih sekali lagi dan diharap semoga segala kebaikan, ilmu dan nasihat yang teacher kongsikan ini menjadi amal jariah yang berpanjangan serta diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Ya. Dan untuk itu kita adakan sesi Mensurai. bergambar. Bergambar. Boleh. Sekejap ya. 1, 2, 3. Okey, sekejap ya. Okey, 1, 2, 3. Kenapa tak Okey. buka kamera ni Afiq, Faisal, Samsul ni? Thank you teacher. Okey teacher, terima kasih Ya, banyak boleh. teacher. Ya, sama-sama. Apa-apa cakap lagi lah. Thank you teacher. Okey. Baru buka semua. Okey lah. Teacher boleh keluar nanti. Okay. Terima kasih teacher. Terima kasih kau. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.